Bang, FZ ada lagi ke? Ada geng, ada. Cuma aku tak buat video je. Not worth lah untuk aku beli yang lain. Sebab bagi aku, FZ aku ni pun dah cukup power dah. Ini motor yang terbaik untuk buat daily. Jalan jauh pun boleh. So far untuk FZ aku ni aku pakai tak ada masalah. Ni pun aku dah pasang CarPlay daripada Jado. Ada lagi ke peminat-peminat FZ ni? Aku tengok dalam komuniti dah memang kurang lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Alright, so untuk video kali ni aku dah lama tak bawa aku punya FZ ni. Tak silap aku dah dekat 2 minggu dah aku tak bawa. Alright, so jom kita nak ke satu tempat untuk ambil motor baru. Tapi untuk video kali ni aku tak nak cerita pasal motor baru tu. Aku nak cerita pasal FZ pada tahun 2026. Adakah masih berbaloi? Jom kita borak atas motor, sambung on board. Let's go. Okay gang, kita dah on board dengan FZ 150. Tayar kurangin pula. Aduh, oi. Ramai jugalah yang tanya aku pasal FZ ni. Bang, FZ ada lagi ke? Ada gang, ada. Cuma aku tak buat video je. Ada juga cakap, aku dah beli Z15 GT lah. Relax gang. Kau kalau dah ada satu posisi, aku tak akan beli satu posisi. Untuk apa? Sedangkan aku dah ada satu posisi. So, not worth lah untuk aku beli yang lain. Sebab bagi aku, FZ aku ni pun dah cukup power dah. Dah cukup orang kata apa, selesa dah bawa. Minyak jimat, power ada. Dia jadi tak beban tau. So kenapa nak perlu menambahkan lagi beban? So masih lagi ada yang aku masih lagi memakai Z150 dan juga LCV8. Projek LCV8 pun aku tengah comeback balik. Kalau hampa tengok video-video pendek yang aku ada post start daripada 1 Januari hari tu, itu adalah aku punya upgrade kecil-kecilan lah. Aku punya planning aku nak upgrade ke spek FZ juga. And then aku nak make up sikit lah. Aku punya LCV tu color lain. Ada colorway baru yang aku dah add to cart. So aku nak bagi dia nampak lain daripada yang lain lah. Alright, ni kata mainan bangsawan sikit lah. Baru modal keras mat. Tapi tak apa, untuk penonton-penonton yang setia menjenguk di channel Atik Vlog ni, terima kasih banyak-banyak untuk anda semua juga. Alright, so memandangkan ada yang masih lagi juga bertanya, adakah FZ150 ni masih lagi relevan untuk tahun 2026 ni? Jawapan aku tetap sama. Masih lagi relevan. Sebab untuk tahun 2026 baru saja melangkah masuk ni, aku tengok barang-barang FZ untuk ujung-ujung tahun 2025 masih lagi ada. So kalau hampa yang planning nak upgrade untuk ambil FZ, yes, aku boleh suggest ini motor yang terbaik untuk buat daily. Jalan jauh pun boleh. Dia punya minyak jimat tu lain daripada yang lain. Memang walahnya. So hampa jangan risau lah. Barang-barang pun masih lagi banyak. Cumanya kalau hampa nak main lebih-lebih untuk aftermarket, kena tukar banyak benda lah. Tapi kalau kata nak layan standard, barang-barang standard pun masih lagi banyak. Tak perlu risau. Alright, so aku faham ramai yang orang kata apa, ekonomi yang bercabar ni, nak pilih motor bukan senang. Nak buat motor tu jadi motor tahan lama, tak banyak raga. Banyak aku pakai FZ ni 2 kali lah aku overhaul. Tapi sebab aku overhaul tu adalah sebab aku upgrade. Bila aku upgrade, kena, bila modi, kena biar ada cost lah kan. Nak tak nak memang kena keluar duit. Okay, tapi kalau kata nak layan standard, InsyaAllah tak ada masalah. Jaga minyak hitam, tukar piston ring daripada RK, InsyaAllah tak ada masalah. Jaga minyak hitam, cun je. Bab wear and tear yang lain tu jagalah. Daripada segi costing aku rasa lebih kurang kat percaya lah. Minyak hitam pun 1 liter. Oil filter baru RM15, RM20. So dia memang penjagaan ni macam kat percaya untuk FZ ni. Siapa yang pakai FZ cuba komen dekat bawah sekejap. Betul tak? Kalau pandai jaga, insyaAllah tak ada masalah. Cara bawa pun memainkan peranan sebenarnya. Ada jenis yang pulah kan. Motor standard ni pulah habis tu. Pulah jenis tak relax tu.
On kunci pula. Memang tak relax. Memang ada. Jenis kelam kabut atas jalan. Dia kerja nak cepat dia. Ada banyak kan. So cara pemanduan, cara penunggangan tu pun main peranan lah. Cara pulas throttle, cara hand drop gear kan. Aku dulu masa aku upgrade stage 1 pakai cam racing, ini aku wall. Bila aku wall tu, aku tanya member aku tu sebab apa boleh jadi macam ni. Dia kata sebabkan oleh keras sangat drop gear pada RPM yang tinggi. Contoh aku nak masuk corner kan, contoh nak masuk corner, aku park, aku drop gear, dam, tak best lah. So benda tu boleh efek dekat bahagian enjin lah. So aku rasa macam alah, itu je pun. Tapi time tu stage 1 lah. Sekarang ni dah semua standard boleh. Alhamdulillah dah 2 kali pergi Thailand. 1 sampai Krabi, 1 sampai Betong, Nyai Betong. Dah achieve Betong 100 corner dengan motor ni. Alhamdulillah memang tak ada masalah. Pergi balik Thailand dalam keadaan minyak hitam yang penuh. Itu yang best tu. Minyak hitam penuh, tak kurang. Adalah sikit tapi tak kurang macam dulu. Dulu kalau dah 1,500 tu 800 sikit, 800 ml, 700 ml dia tinggal. Memang kurang banyak. Tapi untuk setup yang kali ni, Alhamdulillah dia dah kurang pada dalam 50 ml macam tu lah. Normal. So bagi aku okay lah kan. Just nice lah. Dah ada orang duduk BSP ni. Dah siap. Ni pun ada orang duduk. Tak bising ke? Duduk sebelah highway. Pencemaran bunyi sangat banyak Okay, so apa lagi yang nak cerita pasal FZ ni? Cuba pun komen dekat bawah apa yang pun nak tahu dari segi apa. Aku next video aku buat lah video satu berdasarkan komen-komen nampak kat bawah tu kan. So far untuk FZ aku ni aku pakai tak ada masalah. Ni pun aku dah pasang CarPlay daripada Jado. Okay, untuk CarPlay ni dia ada kamera depan belakang. Lepas tu dia ada lane sensor. Kalau kereta dekat bahagian belakang, dia akan alert kan, ada kamera. So dia ada banyak sistem lah. Nanti untuk video ni aku buat video asal. Alright, so far aku puas hati dengan dia punya CarPlay ni. Aku dah letak link kat bawah. Kalau apa nak survey, aku boleh tekan link kat bawah. Dekat sini yang viral baru ni, dekat thread driver to post, dia dah masuk dekat link kecemasan ni awal. Lepas tu rider tu bagi fak lah. Padahal signboard tu baru dekat situ, dia dah masuk awal lah. Memang bengang rider. Signboard tak mula lagi dah masuk emergency lane. Aku pun pernah juga lalu awal. Time tu emergency lane tak buka lagi, tapi dah banyak kereta dah masuk. Aku macam, hey, sabar pula kan. Tunggulah jam 10 masuk. Macam tu lah lebih kurang. Aduh, tak faham. Rider ni dia tak ada jalan lain. 3 lane tu takkan ada tengah-tengah. Kalau dah slow mesti ada tu jalan yang paling selamat. Okay, satu lagi aku nak share. Ini dia glove baru daripada NJX. Glove ni full glove, baru launch daripada NJX. Harga dia pun taklah mahal sangat, tak murah sangat. Boleh lah, kata tengah-tengah lah kan. Siap ada padding dekat atas ni. Lepas tu dekat sini dia ada grip untuk throttle. Bila kita pegang throttle tu lebih grip lah. Dan untuk safety tambahan, dia ada reflector dekat jari ni. Dan juga dekat atas ni logo dia pun logo reflector. Okay, so far aku pakai sedap lah. Dah 2 minggu dah aku pakai. Aku memang suka dengan dia punya material. Material dia tak berpeluh, so tangan tak panas. Dia tak akan membuatkan kita tak selesa lah. Dia lembut dia. Fabric dia pun dekat bahagian dalam pun lembut dia. Okay, jadi kalau pun nak dapatkan glove daripada NJX ni, link aku sediakan dekat bawah tu. Apa tekan saja. Okay, kasih jadi. Alright, so itu saja pengursian aku. Apa lagi abang tanya? Pakai apa? Pakai itulah kan. Cuba komen dekat bawah. Ada lagi ke peminat-peminat FZ ni? Aku tengok dalam komuniti dah memang kurang lah kan. Sebab banyak orang jadikan FZ ni sebagai motor yang kedua. So bila motor kedua ni faham lah. Banyak motor parking lah. Motor parking ni banyak lah, agak berosak lah kan. Tak nak pakai ride lah. Benda dah lama, tapi rindu tu benar. Rindu itu benar. Okay, ada lagi kan yang pakai FZ? Cuba komen dekat bawah. Okay, so aku rasa itu saja kot perkongsian aku untuk FZ ni masih lagi relevan ataupun tidak. So far aku puas hati. Dah 5 tahun dah pakai, Alhamdulillah. 2 kali overhaul.
post overhaul tu sebabkan owner lama, dia tak jaga motor dia. So aku pakai setahun, dia dah barat. Lepas tu aku overhaul dan aku upgrade spec stage 1. Lepas tu lepas tahun aku pakai stage 1, dia rosak balik. Okay, kena bahas sekali lagi. Hasil tangan member aku memang puas hati. Sampai sekarang alhamdulillah masih lagi kata apa, ngap mah. Tak ada. Okay, so next video kita nak review motor baru daripada Avast. Okay, so stay tune. Next video aku share tentang Avast pula. Siapa yang belum like, komen dan juga subscribe boleh tekan sekarang. Okay, kita jumpa lagi di next video insyaAllah. Assalamualaikum, bye bye, ciao. Yeah.